Teknologi ni selepas kita jumpa Melayu, kita joint venture dengan grup di Negeri Sembilan. Saya ingat luar undang, grup dengan saya, 2-3 orang buat kita. Genealogi juga kita dapat dalam lebih kurang 45 kaki lah, tak silap saya Tan Sri, tentang asal-usul Melayu. Ini first time kita cakap dekat umum. Saya tak pernah sebut dalam video ke mana-mana tempat. Saya rasa kat sini saya boleh percaya, saya boleh sebut ni 45, lebih kurang 40 atau 45 kaki ada dalam laptop saya. Besar, panjang. Yang ni hanya 8 kali 5 kaki. Saya hanya tunjuk dulu 8 kali 5 kaki. Tetapi 45 kaki tu saya tak tunjuk lagi, sebab kita orang pun nak refine dulu. Daripada saya jumpa Melayu di sini, di mungkin bilang media. Okey. Ini mulai try. Jadi dia banyak memberi jawapan kepada persoalan Prof Wan Hashim. Jadi kenapa dekat media ni siapa? Mira, kecilkan. Pertama Sarah, kedua Hajar. Kita tahu Sarah hanya ada satu saja, Ishak. Hajar Ismail. Keturunan ada 6. Ada 6 dan Hajur ada 5. Ramai yang saya tengok, kebanyakan daripada genealogi mereka buat, mereka tak letak Hajur, tetapi letakkan anak Hajur itu di bawah anak Ismail. Jadi saya jumpa data ini dalam beberapa kitab tafsir. Ya. Jadi saya terus ke sini sebab lepas ni kita ada soalan-soalan, dan saya akan tunjuk daripada kitab Al-Kabir oleh Ibn Sa'ad. Dia menyebut di mana Nabi Adam AS turun. Dia menjawab soalan Prof Wan Hashim. Jadi Midian itu kita ada Zimran, Jokshan, Medan, Syu'ah, Ishbak, Midian. Itu adalah anak-anak keturunan dengan Nabi Ibrahim. Dan daripada Midian, dia melahirkan Midianites people. Inilah data yang saya dapat dari Brightway, Thomas Brightway, seorang theologian British. Buku klasik sebelum 1900 kebanyakannya. Kalau 1900 tu 1950 ke bawah. Di sebelum 1948. Kenapa? Kerana saya tak kaji, saya lebih suka mengkaji sebelum Nakbah Palestin. Nakbah Palestin 1948. Jadi saya lebih pergi ke belakang supaya data yang saya dapat itu bersih. Selepas Nakbah, mereka sudah ada satu fikrah untuk mengubah data New World Order. Itu daripada kajian saya. Okey, jadi Midian, kenapa ada titik-titik tu? Tu ada lagi. Jadi yang ada tu ada dalam carta yang 45 kaki tu. Ya. Ini saya 15 tahun. Jadi mereka berhubungan dengan saya dalam 8 tahun ketika saya buat ini. 8 atau 10 tahun. Jadi alhamdulillah mereka kata kita boleh beritahu dah Prof. Tapi saya kata nanti dulu, saya nak buat benda ni masyarakat faham dulu kan. Jadi daripada sini, walaupun kita jumpa tempat-tempat lain ada link dengan Melayu, tapi data ini yang disebut oleh Brightway ini dalam notes on the Pentateuch. Pentateuch itu adalah perjanjian lama. Yang mana perjanjian lama itu ada 5. Genesis, Leviticus, and one ada 5. So, adakah kita boleh pegang? Saya melihat perjanjian lama, perjanjian baru itu hanyalah ancient book history. The authentic ancient book history yang digunakan oleh akademik dunia.
selagi dia tidak menyentuh syariat dan tauhid, teologi, kita boleh menggunakan sebab logi. Bangsa kita kenapa tak kaji benda tu? Sebab ada satu momokan dalam masyarakat kita, tak boleh kaji Bible. Nanti dia menggoyangkan kita punya, menyesatkan. Itu satu pandangan yang tak tepat pandangan saya, sebab Rasulullah SAW pernah berkata yang tak boleh diikuti adalah daripada dari sudut akidah dan dari sudut syariat. Tetapi bila kita membincangkan history, dia boleh membongkar siapa bangsa kita. Sebab Bible ini ataupun perjanjian lama, perjanjian baru ni, dia banyak membongkar tentang ansab manusia, genealogi manusia. Okey, daripada sini banyak cerita yang kita boleh buat, kita boleh tahu bahawasanya nabi-nabi itu ada kaitan. Dia sedarah. Semuanya bermula daripada bermula daripada Nabi Syis. Atas lagi, nabi-nabi ini hanya satu jalur saja daripada Nabi Syis. Adapun Nabi Khadir, Kabil yang membunuh Habil itu, dia tersekat. Kita tafsir tak terangkan dengan lebih lanjut tribe dia tu. Okey, di mana boleh saya selalu, bila saya buat benda ni, saya nampak di mana tamadun Melayu, di mana Sundaland. Dia ke sini sikit, ke sini, ke kiri lagi. Okey, lagi kiri. Sebab dia ada events. Dia ada ke kiri lagi. Ini events. Dia berserta dengan events. Saya letak Adam AS 86,000. Kita bukannya bermaksud Adam, maksudnya Homo sapiens, manusia, insan. Berdasarkan catatan yang saya jumpa, ini yang saya jumpa. Saya tak ambil yang orang jumpa. Orang yang jumpa kata 300, 200. Saya tak tulis. Saya tulis apa yang saya jumpa. Saya jumpa dekat Laos, Taphaleng, dia punya DNA Homo sapiens 86,000. Dan Melayu ini sebenarnya luas. Melayu ini dulu kita ini adalah Empayar Angkor. Tapi sudah dihilangkan data itu. Okey. Jadi 86,000 adalah Homo sapiens. Dia berlaku di Laos. Saya tak tahu kenapa di Laos ada itu. Dan kan kita tak tahu kenapa kerajaan dulu Champa, sebelum Champa dia adalah Angkor. Rupanya Angkor Wat tu baru je perkataan tu. Wat tu menandakan ada dah unsur-unsur bangsa lain telah menguasai Angkor itu. Dia telah menukar Wat Angkor tu. Bangunan Angkor itu dia telah tukar. Dia telah buat carving ataupun baru. Dia buat ukiran-ukiran baru. Dia nak menandakan tempat dia. Itu hanya berlaku, tak silap saya, kurang ke-12. Masih baru. Jadi betul lah, apabila saya pergi ke bulan 6 itu, saya ke Maghribi, saya ke Perancis. Di situ ada museum Ibn Battuta. Di museum Ibn Battuta tu dia letak peta-peta yang Ibn Battuta sampai. Dan antara yang Ibn Battuta sampai ialah Angkor. Itu adalah termasuk Vietnam, Kemboja, Siam dan Burma. Dia tulis pagan. Kita ni tak tulis apa-apa. Maksudnya kita di bawah empayar itu. No wonder dalam kitab Qisasul Anbiya oleh Ibn Katsir, dia disebut Nabi Sulaiman pernah mengislamkan Raja Angkor. Nabi Sulaiman sekitar 980 BCE. Dia wafat sekitar 935 BCE. Jadi maksudnya betul lah Nabi Sulaiman sudah sampai ke sini. Saya melihat sejarah kita hanya ada satu kaki. Sejarah kita tak strong. Saya rasa semua dalam dunia lah
apabila anda dijajah kolonial, maksudnya sejarah anda sudah diubah. Jadi dia punya kaki dia, kalau kat sini saya nampak kita hanya ada satu kaki. Satu kaki lagi yang penting tu kita tak beritahu. Sudahlah satu kaki. Satu kaki tu pun lempang. Apa? Kosong, tempang. Maksudnya kosong situ, kosong situ. Saya dah tegur dah penulis buku yang Kedah tu, dia tulis pasal Lemah Bujang. Dia datang jumpa saya, komen buku ni. Saya kata, saya tengok sekejap je, buku ni hanya ada satu kaki. Dan satu kaki ni pun tempang. Dia tidak ada. Dia kata kehadiran Islam datang ke Kedah 1136. Saya tak setuju. Islam sudah datang ke Kedah pada zaman Rasulullah SAW lagi. Kita ada bukti-buktinya. Ketika zaman tabi'in sudah ada kekuatan itu. Dan sebagai contohnya, kita sebenarnya sudah kita di bawah taklukan Osmaniyah. Ini, saya adalah member of manuscript dekat Turki. Dia orang bagi saya ni. Tuan Syed dah baca dah. Mungkin Tuan Syed boleh bagi sikit sepatah berkata tentang buku ni. Assalamualaikum Prof. Terima kasih dan juga Tan Sri semua. Saya telah membaca manuskrip buku itu semasa bersama dengan Prof. Soleha dalam program Seminar Tamadun Melayu tempoh hari. Dan begitu very alarming bahawasanya beberapa sultan-sultan Melayu yang dulu-dulu harus menulis surat memberikan laporan kepada khalifah di Turki tentang segala keadaan yang berlaku di alam Melayu, termasuklah Sultan Johor, Sultan Kedah dan sebagainya. Pertanyaan yang begitu mencengangkan, begitu penting sekali surat-surat di antara raja-raja itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah Melayu. Itu menunjukkan bahawa alam Melayu ini berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah di suatu waktu dahulu. Itu saja yang saya komen, bro. Okey, terima kasih. Okey, saya ada bagi pada Tuan Syed tadi. Tuan Syed, saya ada bagi tadi yang 2 pages daripada kitab Al-Kabir. Apa Amar? Daripada kitab Al-Kabir, boleh bentangkan kat sini terjemahannya. Alhamdulillah kita ada terjemahan in English, jadi semua orang boleh faham. Ya. Okey. Okey, saya terus early Southeast Asia. Di sini banyak hubungan Rom dengan alam Melayu. Banyak hubungan Rom dengan alam Melayu. Saya tak tahu kenapa kita tak tahu. Saya tak tahu kenapa orang kita tak tahu. Dan kenapa pelik bila saya kata Rom belajar buat kapal dengan orang Melayu. Sebab dia punya peringkat akhir tu, dia ada sejenis kapal dekat Itali tu, dia jahit juga kapal tu seperti kita. Dan dia punya layar tu sama dengan layar kita. Dia macam tanjak macam tu. Sebelum tu Rom guna dalam bentuk persegi. Itu yang old Rom. Jadi persegi memang tak boleh jalan jauh. Rom pernah sampai ke Kedah. Ini bukan Rom saja, Viking, Slav. Kalau saya cakap dalam video tu, orang tak percaya kan? Jadi saya baca sini ya. Ini kitab Al-Jamahir, muka surat 248. ونشر بوقان سيوف الروم والروس والثقلبة وربما قيل له قلعة أو قلعة بنصب اللام وبجزمها بنصب اللام قلعة بجزمها قلعة فيقال تسمع للقلع طنينا ولغيره بحجاوة تنسب ونسب إليه نوع من السيوف فسميت كالعية وظنها قوم منصوبة من مواضع موضع العمل. Dia kata Syarbukan, pedang Syarbukan yang menjadi milik bangsa Rom, bangsa Viking, dia tulis sini Rusi,
Sebelum Rusi dulu adalah Empire Viking. Rusi dan Sakalabah itu Slav. Slav itu adalah orang yang wujud sebelum wujudnya Rom dan Viking. Kalau Slovak, wujudnya selepas the fallen of Rome. Jadi warubbama qila lahu, kenapa dikenali juga kemungkinan dinamakan pedang syarbukan itu pedang Qal'a. Dia panggil pedang syarbukan tu pedang jantan. Pedang Narwahan itu pedang betina. Jadi syarbukan ni pedang yang kuat. Jadi orang Viking, orang Rom, Rusi, orang Rom dan Slav ni mencari besi untuk buat pedang ini. Jadi dia kira lahu qal'a atau khala binas bilang okey. Kenapa tasma' lil qal'i taninan? Kerana tusma' lil qal'i taninan. Wa li ghairihi bihijar wa nusib ilaih. Dia tu adalah satu pedang yang kuat, tanin, qawi. Kerana dan dinasabkan nak minas suyuf, sebab suyuf pedang-pedang tu banyak. Jenis yang Qal'ataninan ini dinamakan Qal'iyah. Wa zannaha, dan dipercayai kaum ini menasabkan masuk ila mawdi'il amal. Tepat mawdi'il amal ini di kawasan pendalaman, di kawasan desa yang terpencil. Dan bila kita cek buku ni, Medieval Islamic Sword and Sword Making, Kindi's Treatise on Swords and Their Kinds by Robert G. Holland and Brian Gilmore. Dia cerita pasal sword dan dia ada banyak manuskrip pasal pedang kalah ni ada dekat Istanbul, ada dekat Spanyol, ada dekat Egypt. Dan di peringkat akhir dia tulis di peta. Ni peta. Jadi peta-peta ni dia tulis mana yang sword tadi. Jadi pedang tadi. Jadi dia tulis kalah, Kedah, utara, semenanjung Malaysia, sebelah barat. Itu. Jadi ini pasal pedang. Maksudnya pasal besi itu, kalaulah Prof. Mokhtar kata 788, walaupun ada menafikan, mereka cuba menafikan kata 2 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak kenapa isu ini muncul? Sebab mereka tak nak sebut Kedah itu ada wujud before Christ, BCE, sebelum Masihi. Mereka nak kata Kedah tu wujud selepas Masihi. Padahal Prof. Mokhtar and team telah buat kajian. Selain pada 788, mereka dah dapat 550, mereka dapat 556, mereka dah dapat 500, 400, ada yang 300, tapi tidak disebut benda tu. Ini ada satu propaganda untuk mengatakan Kedah itu adalah Buddha Hindu. Kita dah berlagak dalam benda tu. Kemudian saya rasa bukan saja 788 tu baru satu ekskavasi Prof. Mokhtar buat. Kita harap Tasri lepas ni akan ada ekskavasi. Hanya satu ekskavasi saja Prof. Mokhtar buat. Masih ada lagi 37, tak silap saya. Itu yang ada sekarang hanya satu ekskavasi. Prof. Mokhtar dah jumpa 788, 580, 550. Jadi maksudnya kalau jumpa lagi, kalau buat ekskavasi akan jumpa lagi. Saya percaya akan jumpa 1000 BCE, 2000 BCE. Kerana sudah ada pergerakan. Okey. Di sini saya nak baca atas kitab Al-Kabir oleh Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad ini wafat pada 844. Maksudnya beliau ialah tadi 844 ni sekitar zaman sebab kita jumpa duit Kedah tu 7 beli Kedah Darul Aman. Beli Kedah Darul Aman duit tu 118 Masihi. 118 Masihi 736 118 Hijrah.
bermakna 736 Masihi. 736 Masihi sesudah 4-5 tahun pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Maknanya ialah ia masih lagi di zaman kerajaan Umayyah. Jadi kalaulah Ibnu Sa'ad ini wafat pada 844, maksudnya dia hidup sezaman dengan 736 tu, siapa-siapa yang berada tu, makna cerita pasal Kedah tu. Okey. Apa yang menarik, kenapa saya ambil perkara ini, buku ini? Yang menariknya ialah dia kata kat sini, Bill, which was here paradise and was in the big land of it was Bill, and when Adam descended down on the mountain, he saw an iron bar on the mountain. Apabila Nabi Adam AS dia turun ke atas gunung dan dia jumpa iron bar. Tuan-tuan, iron bar tak ada dekat Sri Lanka. Kalau dalam buku Tarikh Tabari dia tulis Serendip. Kita tak boleh, mungkin pentafsir-tafsir Arab itu dia Sarandi itu from the Swarna Bumi, from the Swarna Dipa. Saya percaya itu sebab dia punya sound tu. Jadi Arab payah nak tulis Swarna Dipa, payah. Jadi dia nak menyenangkan dia punya sound, lidah dia Sarandi. Maksudnya kalaulah Al-Kabir ini, Ibn Sa'fi tafsir Al-Kabir ini menyatakan bila Nabi Adam turun itu dia berjumpa dengan iron bar on the mountain. Masa tu kita punya bangsa tidak terlibat dalam membuat pentafsiran dalam kitab tafsir Arab. Masa tu kita tak tahu pun, sebab Puan Muftah hanya jumpa 2007 lembah Sungai Batu itu. Saya tak nak kata itu adalah Kurun Julai, tapi dalam hati kita tahu di mana. Saya tak sebut pun dalam Kurun Julai ke mana. Saya sebut Sarandi berdasarkan kitab tafsir Tabari. Tetapi ini tafsir Al-Kabir. Bagaimana kedudukan siapa yang dulu? Tabari atau Sa'ad? Dia serentak sebenarnya. Sebab kitab-kitab tafsir ini, kitab tafsir Ishaq, Sirah li Ibn Ishaq, Sirah Nabawi li Ibn Ishaq, ada berjilid-jilid. Kemudian lepas Sirah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham, dia ambil sikit, dia kembangkan sikit daripada fikrah Sirah Ibn Hisham. Kemudian barulah At-Tabari. Maksudnya kalau 1500 Sirah Ibn Hisham bermula, dia punya tarikh dia 150 Hijrah. 150 Hijrah kita campur 6. Maknanya dia kurang ke 2 Hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dia serentak dengan Ibnu Sa'ad. Orang yang satu level. Tetapi mungkin tidak banyak didedahkan sebab mungkin masyarakat kita tak ramai yang boleh baca Arab. Tetapi bila tak boleh baca Arab, mereka tak tahu ada translate dalam English. Sepaham saya lah, di gunung lain tidak ada iron bar. Kenapa? Kalau kita baca dalam kisah Kedah ni, dia kata kalah bar. Kalah bar. Ramai yang salah faham. Kalah bar itu ialah bahr. Kalhul bahri. Kalah kan kalah. Dia daripada kalah tadi lah. Tapi disebabkan kita tak tulis sejarah kita. Yang menulis sejarah kita ialah orang yang bukan bangsa kita, bangsa Mak Saleh. Dia ataupun dia akan tulis kalah, KALS sebenarnya, ataupun CALH. Sebenarnya kalau Mak Saleh ni dia tak boleh nak sebut ain dengan betul. Sebab makharajul aswad dia itu, dia ini disebut oleh Profesor Barry B. Power dalam buku Homer. Dia cerita pasal Homer.
Dia kata masalah Eropah ni dia tak boleh sebut huruf Ain. Jadi no wonder bila dalam catatan-catatan klasik dalam Bible dia sebut CLAH. Sebenarnya Bible yang kita baca classical word tu ambil daripada Bible tu. Jadi dia ikut. Dia tulis CALH ataupun KALH. Tapi sebenarnya Bible yang pertama kan perjanjian baru perjanjian lama bukan dalam bahasa Hebrew. The first language written in Bible in Greek. Dia bukan in Hebrew. Dalam bahasa Greek dia akan tulis C-A-L, lepas tu dia ada koma kecil ke atas, bermakna ain. Jadi kal'ah. Jadi orang yang mula-mula tu faham. Tapi lama-lama kan dah beribu kali dah dicetak, dia tulis kalah. Di mana kita jumpa perkataan kalah ini? Perkataan kalah ini ada dalam inskripsi Shalmaneser. Shalmaneser pada 1300 BCE. Shalmaneser ialah Raja Assyria. Assyria kalau tengok dalam genealogi tadi, dia ialah Asyur, anak cucu Asyur daripada anak Sambino. Kita ni adalah daripada, kalau ikut daripada situ, kita daripada Nabi Ibrahim. Adakah semua orang Melayu daripada Ibrahim? Saya kata tidak. Sebab sebelum datangnya Nabi Ibrahim sudah ada orang di sini. Sebab tu kita ada McLaren 14,000 di negeri Gua Musang. Kita ada Perak Man 10,000 tahun di Perak, di Lenggong. Mereka itu hidup dalam, perjumpaan mereka dijumpai dalam gua, di tempat yang tinggi. Sebab itu dia preserve. Kenapa dalam macam Penang Woman juga dalam gua, di Gua Kepah tu. Sebab itu dia punya tulang dia preserve, dia dijaga. Kalau kat luar, saya tanya Prof Mokhtar, Prof ada tak tulang jumpa dekat Sungai Batu? Tak ada. Sebab apa? Sebab kawasan rendah dan terdedah dengan pancaran matahari. Kenapa Perak Man ada? Kenapa kita jumpa dekat negeri? Kerana dia di dalam gua, jadi dia sejuk. Jadi tulang-tulang dia boleh dibaca DNA. Maksudnya sebelum zaman Nabi Ibrahim AS sudah ada orang di sini. Apakah nama orang tu? Semua kita tertanya-tanya. Apakah nama orang tu? Saya sebagai pengkaji bahasa, saya melihat pada istilah. Jadi saya mengatakan orang itu adalah orang Malang. Bangsa itulah bangsa Malang. Kerana dia ambil nama daripada sejenis gaharu yang terbaik di dunia. Gaharu ni dalam saintifik dia ada sebut Malang. Jadi dia punya kedudukan tanaman dia daripada Sumatera, dia punya equinox dia daripada Sumatera, dia merentang itu terus ke Campar. Maksudnya kawasan Ulu Jempol, Banjar Titiwangsa itu termasuk dalam tanaman gaharu terbaik dunia. Jadi bangsa ini dikenali sebagai orang luar sebab kitabnya tak ada. Banyak manuskripnya dah hilang. Saya percaya ia hilang banyaknya hilang ketika serangan Mongol ke atas Baghdad. Sekiranya dia ada serangan Mongol ke atas Baghdad, kita akan dapat banyak rahsia-rahsia yang ada, yang telah hilang di tempat kita ini. Penjajahannya ambil sikit je. Penjajahannya ambil daripada 1600 ke atas. Tetapi di mana sejarah kita sebelum 1600? Secara dalam BC itu. Macam mana Richard L. Smith, macam mana yang lain-lain itu boleh mengatakan orang Melayu itu antara the first navigators in the seafarers, the first navigators. Dan mereka itu ramai. Mereka itu bijak membaca bintang. Mereka itu tahu kocakan air. Dia dah boleh tahu kocakan air beberapa meter, beberapa kilometer. Kat situ dah ada pulau. Mereka tahu. Maknanya mereka telah lama belayar. Justru orang tanya saya, bila masa Rom pula belayar, sedangkan Rom tu tamadunnya tinggi. Saya jadi terpaku sekejap, Prof Bukhari. Sebab apa? Sebab saya buat daya entah lagi. Saya buat genealogi daripada Nabi Adam. Saya tahu kedudukan kan. Saya kata, rupanya orang lain tak tahu. Saya tak tahu, orang lain tak tahu. Sebab tu kita bercakap, kita anggap orang lain seperti kawan kita, mengetahui juga. Rupanya mereka tak tahu. Saya kata, siangnya. Jadi saya kata, tak payah layan lah.
Itu yang saya tak jawab. Saya perlu jawab dalam keadaan yang begini, depan intelektuals yang boleh bersama dengan kita. Jadi rupanya rupanya kita ni atas jauh lagi daripada Rom. Okey. Okey, kalau tengok di sini kan, kita ke atas tadi kan. Rom ada di sini saja. Rom di sini. Kita daripada Rom hanya di sini. Kan selepas civilization punya ni, the world ahli sejarah, ahli falsafah dunia nak menyusun tamadun dunia ini. Mesopotamia pertama, yang kedua Mesir, yang ketiga India, yang keempat China, yang kelima Greek, yang keenam Meksiko, yang ketujuh barulah Rom. Di mana kita? Kenapa sekarang kita tak ada? Tamadun kita tak ada. Tamadun kita ada. Roman baru di situ. Zaman Zakaria. Sedangkan kita dah wujud sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Okey, kat sini, merah sikit. Okey, sini. Kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Okey. Sini adalah Sunderland. Sunderland. Sebab ini Noh kan? Noh. Okey, Noh hidup 950 berdasarkan Al-Quran. Bible ambil juga daripada Quran sebenarnya. 950. Ketika umur dia 600 tahun, barulah berlaku banjir besar. 600 tahun baru dia buat kapal. Jadi, dia hidup 300 tahun sesudah banjir besar. Jadi anak-anak dia, Ashur, Elam, Al-Fakhshad ni, Lawit semua ini adalah raja-raja. Aram, Iram tu, kenapa? Sebab ada beza Aram. Aramai itu dalam Bible, dalam perjanjian agama. Tetapi Iram Azatil Imad, dalam surah Al-Fajr, Quran sebut Iram. Orang yang sama. Orang yang membina bangunan-bangunan besar, bangunan memahat kuno. Iram disebut dalam Quran, Aram disebut dalam Bible. Dia tak sama. Macam Azar, nama ayah Nabi Ibrahim, tapi dalam Bible disebut tarikh. Dia tak sama. Okey. Jadi tamadun Melayu bermula kat sini. Sebelum zaman Nabi Nuh. Maksudnya kalau Nabi 5000, Nabi Nuh 5000 BCE. Dia punya kalau carbon dating daripada kapal yang dijumpai oleh saintis Turki dan China pada tahun, tak ingat saya, pada tahun 2010 ke 2008 itu. Jadi mereka jumpa kayu-kayu yang cubics dekat Ararat. Mereka jumpa kayu-kayu yang cubics dekat Ararat, dan kayu-kayu tersebut dipercayai bila carbon dating 4,800. Saya pegang itu 4,800, kita gunakan 5,000 dengan kiraan. Jadi kita katakan banjir besar itu sekitar 5,000. Maksudnya Nabi Nuh ketika itu berumur lebih kurang lepas 600 tahun dah. Maknanya sebelum itu Sundaland 8,000. Maknanya kawasan Sundaland kat sini 8,000. 8,000 BC. Maksudnya 10,000. 8,000 BCE, 10,000 tahun. Dia mesti kurang daripada 2 tahun sebab kita first jadi 10,000 tahun dekat sini. Masa tu Ice Age. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba nak bagi satu andaian. Sebab saya baca kitab-kitab Arab, mereka tak menyebut dari mana Nabi Nuh AS. Dia tak sebut. Dia tak sebut. Dia hanya sebut Ararat itu semua. Ararat itu adalah banjaran. Ararat bukan bukit. Ararat ialah satu banjaran yang terletak di kawasan Turki Syria. Jadi dia mesti datang daripada tempat lain. Dia tidak statik di situ. Dia mesti bergerak. Dan banjir besar Nabi Nuh ini, dia tinggi, dia melepasi. Yang 14,000 tadi, McLaren tu sebelum banjir besar.
Yang 10,000 tu sebelum banjir besar. Yang 5,000 tahun, 3,000 BCE, 3,000 BCE itu ketika Prof. Mokhtar jumpa tu Buah Kepah itu, Penang woman, kalau dia kata 5,000 tahun, maknanya 3,000 BCE. 3,000 BCE zaman Nabi Saleh atau Nabi Hud. Jadi yang menariknya ialah dari mana kapal tu bergerak? Takkan dia duduk dekat situ, Prof. Takkan hai melimbun. Saya kaji efek Gilgamesh. Saya terjemah efek Gilgamesh tu dari bahasa Cuneiform itu. Bahasa Cuneiform, tulisan Cuneiform dia diterjemah ke dalam Arab daerah oleh Profesor Tahir Bakar. Tahir Bakar ini dia 1990 dalam sekitar 1952. 50 dia telah terjemah. Dia sebenarnya kan orang Arab ni tak pentingkan sangat sejarah dia sebab kerajaan dia didik supaya ni. Because kita ni dah bilik dengan main factor. Mikrofon pun boleh salah. Sistem dia tu kan. Pak Ya ke macam mikrofon tak bunyi. Bos dapat tahu Prof Sulaiman. Pak Ya mikrofon bunyi. Bila dia tak dengar, semua tak dengar. Thank you. okey, Kapal datang dari mana? kapal datang dari mana itu soalannya. Jadi saya baca Epic Gilgamesh itu sebab selepas PhD saya minta universiti jangan bagi saya jawatan. Saya nak membaca. Sebab suami saya kata, you lepas PhD you membaca, menulis dan terbit. Saya buat apa yang suami saya sebut. Jadi jadi betul. Paper saya publish all over the world. Saya dapat award. Kata RITI saya dapat. Alhamdulillah. Lepas tu dalam Epic Gilgamesh itu, bila terjemah tu, saya ambil terjemahan daripada, even saya isyraf student saya. Dah lepas dah PhD. Terjemahan tu, dia daripada Cuneiform tu, dia terjemah dalam Arabic. Bila dia terjemah dalam Arabic, dia kata, ini macam bahasa Arab. Tulisan Cuneiform tu, bila dia terjemah ke dalam bahasa dekat Arabic, dia kata ini macam bahasa Arab. Dia ada konsep fa'il fa'il, mubtada khabar, dia ada konsep mudhaf ilaih, dia ada konsep dhamair. Jadi ini bahasa Arab, dia kata Profesor Tahir Bakar. Kemudian bila dia terjemah tu, saya terjemah kod Melayu. Ada pokok tebu. Disebut dalam tu Gilgamesh ni dia sebenarnya Gilgamesh ni seorang anak raja, dia katalah kat dalam tu. Seorang anak raja daripada Uruk. Dia bandar sesudah dan selepas banjir besar ni ada wilayah di Iraq tu. Jadi antaranya Uruk, Dilmun, Syurupa. Itu nama-nama yang Iridu. Jadi Gilgamesh ni daripada Uruk, putera daripada Uruk mengikut kata, dan dia pergi untuk mencari. Saya tak tahu sebab dia ada 12 tablet. Cuma saya kajian saya pada tablet yang ke-11 sebab dia kajian dia pasal banjir besar. Saya tak pasti tablet yang sebelum itu, takut ada dah orang buat, orientalis yang terkini buat sebab dia nak hilangkan data kita. Dia kata apa, Gilgamesh ini anak raja daripada Uruk, telah berjalan mengeliling pada pasir untuk berjumpa dengan Utnapishtim. Utnapishtim itu gelaran nama Nuh alaihissalam, yang saya faham lah. Jadi ketika dia sampai tu, Utnapishtim sedang angkat orang-orang untuk naik ke kapal waktu itu. Jadi orang yang baca tu akan faham ia di Iraq. Orang yang baca akan faham ia di Iraq. Tetapi dalam tu ada, dibawa bersama ialah tebu. Kita cek pula tebu dia tak ada tempat lain kecuali tak ada tempat kita. Tebu ada tempat kita dalam tu. Selain pada tebu, ketika hari yang keberapa entah, Enlil itu kapten kepada kapal itu.
Tuan Bishni mengarah Injilil untuk menyelam dalam air sebab ramai yang sakit. Jadi bila menyelam tu dia dapat sejenis pokok yang boleh membuatkan anda sihat dan segar. Tak tahu dia tak sebut dalam tu. Jadi benda itu ada berbagai-bagai kejadian dalam kapal itu. Dia cerita pasal kapal tu 3 kali Tuan Bishni melepaskan burung tu. Itu dalam Epik Gilgamesh. Dan saya terjemah kod Melayu. Saya letak dalam FB saya 2-3 tahun lepas. Jadi yang menariknya ialah ada pokok tebu. Dan yang kedua kan, dia bukannya duduk dekat satu tempat. Kapal itu bergerak. Itu. Jadi itu cerita yang saya nak sebut pasal tu. Ini buku Al Smith yang saya sebut tu. Memang dia sebut beribu-ribu 1 million. Dia kata millennium 1000 BCE, mana before Nabi Isa. Orang Melayu sudah seafarers, navigators, dan mereka menjadi orang elit. Kalaulah Erika tu, Prof Hashim, Erika tu baru je 1600, tak silap saya, 1800 gitu. Erika tu baru, maksudnya masih sudah Masihi. Tetapi tok nenek ni, orang ni dah 1000 tahun, even 2000 tahun. No wonder lah datang ke sini, dan nabi-nabi sudah ada berumur di sini. Dan inilah kaki yang kita tak ada, yang saya sebutkan 2 kaki tadi. Inilah kaki yang sebelah kaki yang kita tak ada. Kita hanya ada satu sebelah kaki, itu pun tempang. Ketempanan tu kita dapati apabila dia potong-potong tau. Saya dapat benda ni bila saya di atas. Kerja saya daripada atas. Kaki tu yang lempangnya ialah datangan Islam. Itu dah memang totally tempang. Kamu kosong, lompong. Yang kedua, kedatangan Nabi-Nabi tidak disebut. Ketiga tentang penceritaan sebenar tentang agama Hanif yang dianuti oleh orang-orang di sini, dan tidak diberi pengertian yang sebenar. Apakah takrif Hanif itu? Senang-senang mereka nak fikir. Kita tak boleh salahkan juga orang akademisian yang lain, sebab sebenarnya Hanif ini, mengikut fahaman saya dan pengajian saya, ialah yang tidak menyembah berhala. Tak sembah berhala, Hanif lah. Habis kalau sembah pokok itu, walaupun dia bukan sembah pokok, dia bukan berhala. Ciptaan patung yang punya hidung, mata, mulut, dia menyerupai manusia itu. Ya, satu. Yang kedua, apakah Hanif itu dalam bentuk yang budaya apa semua? Macam mana jika berkembang, tak pakai tudung, lepas tu budaya dia tidak, dia masih Hanif kalau dia tidak menyembah berhala. Kerana zaman Nabi Ibrahim AS sendiri, dia tak ada lagi solat 5 waktu, kena makan haram ke cara sembelihan, tak lengkap lagi. Yang penting jika tidak sembah berhala, kamu Hanif. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukannya Nasrani, bukannya Yahudi. Ibrahim itu mengamalkan Hanifan Musliman dan bukan orang-orang musyrik. Jadi ayat Quran sudah jelas. Pada zaman Nabi Ibrahim tak ada lagi, tak boleh minum arak, tak boleh tu. Arak hanya diharamkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Apabila sahabat Rasulullah SAW nak semayang tu mabuk-mabuk, maka turun Quran mengharamkan arak. Maksudnya arak ketika zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dibenarkan. Bermaksud penurunan Taurat, penurunan Injil, penurunan Zabur mengikut peringkat kemampuan akal manusia waktu itu. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, kenapa digunakan anzala untuk Taurat, untuk Injil, untuk Zabur? One off.
Maknanya Torah itu sekali je diturunkan ke Nabi Musa. Injil sekali je diturunkan Nabi Isa. Diturunkan sekali, sebab tu mereka tidak tebal. Benda-benda itu kecil-kecil. Dia macam hymns, dia macam code of conduct. Jangan membunuh, jangan berhaka kepada bapa, jangan melihat kepada rumah jiran lebih daripada sepatutnya, jangan membenci binatang peliharaan jiran. Itu ada dalam code of Hammurabi. Jadi benda-benda yang begitu diletakkan sahaja. Tetapi Quran diturunkan digunakan perkataan nazala, menunjukkan ianya stage by stage, step by step. Perkataan nazala itu. Sebab tu kita panggil nuzul Quran. Kita panggil nuzul Quran sebab dia masdar kepada nazala. Nazala yang zilu nuzul. Kalau anzala, dia punya masdar dia bukan nuzul, inzalun. Jadi sekarang ini Quran itu ijaz Quran, kehebatan Quran apabila memilih kata-kata untuk memberitahu tentang penceritaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi sebelum saya rasa dah masa dah tu, ni ada penonton bagi saya soalan sini. Dia bahagikan kepada 3 bahagian: hal ehwal adat istiadat, yang kedua undang-undang dan kepimpinan, ketiga asal usul bangsa Melayu. Jadi dia kata kat sini, soalan pertama, adat adalah kebiasaan, adat istiadat adalah protokol berkaitan dan melibatkan istana dan hal-hal berkaitan raja. Berkenaan dengan adat, pemikiran membentuk adat resam, kerana pemikiran itu mengandungi nilai kepercayaan falsafah. Masyarakat itu menjadi asas kepada pembentukan peraturan, tidak tertulis yang diwarisi turun-temurun. Seperti kita orang Melayu, kita tidak tertulis tetapi kita mewarisnya, meliputi aspek kehidupan, pemikiran, dibentuk oleh sistem kepercayaan, sistem pendidikan, proses pembelajaran dan dinamika sosial politik, sosio budaya dan bersifat etnosentrik. Soalan, dalam perjuangan mengangkat kembali harakat, martabat dan maruah bangsa Melayu hari ini dan generasi hadapan, apakah penyelesaian paling tuntas sekali yang terbaik mengikut acuan Tauhid dan Rabbani, konsep alif min sin, iaitu ketauhidan Ibrahim, akhlak Muhammad dan kekuasaan Sulaiman, demi untuk membangunkan kembali generasi hadarat salihat yang terbaik? Jawapan saya mudah, kita kena kaji genealogi. Okay. Soalan yang kedua, undang-undang dan kepimpinan, latar belakang. Manusia diciptakan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Alam maya pula diciptakan Allah untuk kemudahan manusia, seperti mana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29, yang bermaksud dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui dan akan tiap-tiap sesuatu. Kepimpinan hanya terjadi tak kala kekuatan kita pegang. Soalan, bolehkah Prof terangkan peranan dan keterkaitan konsep alif lam mim sin, iaitu tauhid Ibrahim, akhlak Muhammad dan kekuasaan Sulaiman dalam membawa kembali bangsa Melayu Islam menguasai kepimpinan di dalam negara hari ini? Apakah bangsa Melayu ini telah jauh tersasar ketauhidan versi generasi Nabi Muhammad SAW dan terpesorok teruk akhlak sosialnya, sehingga bangsa Melayu ini kehilangan sedikit demi sedikit kekuatan kepimpinannya? Ya, jawapan saya sebab kita hanya ada satu kaki. Kaki itu pula kita tempang dan lompong. Jadi macam mana kita ingin mengisikan lompong-lompong itu, satu. Dan yang kedua, macam mana kita nak datangkan sebelah kaki lagi yang hilang itu. Dan saya percaya ianya ada pada konsep Anbiya itu. Kena bawa konsep Anbiya itu supaya mengubah balik persepsi ataupun naratif dalam budaya kita, dan begitu juga dalam medsos-medsos kita. Soalan ketiga, asal usul Melayu, latar belakang. Telah lama kita disenandungkan dengan teori senandung kereta api ekspres dari Taiwan ke Polinesia moden, menuju ke lembah kerendahan diri, dan kemudian dibenamkan ke dalam lumpur kekeliruan dengan teori proto dan neutro oleh Hendrik Kent maupun Robert Van Gelden.
yang menjadi anutan dan pujaan ramai sekali, sesetengah cendekiawan tempatan. Padahal kesemua mereka itu sebenarnya dalam menghasilkan teori-teori asal-usul bahasa Melayu, tidak pernah hadir pun ke alam Melayu. Mereka tak pernah hadir pun ke alam Melayu. Mereka duduk di England, duduk di Eropah, duduk tempat mereka, kemudian fikir, oh macam tu, macam ni. Kita yang duduk kat sini ni terima pula dengan pandangan dia orang, kan? Okey. Padahal kesemua mereka itu sebenarnya dalam menghasilkan teori-teori asal-usul bangsa Melayu tidak pernah hadir pun ke alam Melayu. Kesemua mereka seakan-akan dan seolah-olah ingin menyampaikan bahawa alam Melayu, alam Nusantara ini sebelum ini adalah kosong dan tidak berpenghuni. Hari ini kesemua pengikut mazhab Ken and Van Gelder itu membisu dan membiarkan segala penemuan terbaru ekologi maupun manuskrip yang baru yang membatalkan ajaran guru-guru mereka itu dengan penuh sinis dan sinikal sesekali. Soalan, Prof, apakah penemuan-penemuan terbaru sepanjang ajaran Prof dalam rantai hidup memperjuangkan martabat bangsa Melayu ini yang boleh membatalkan ajaran-ajaran Sonsan Kern and Wandelgen tadi, dan apakah yang menghalang bangsa Melayu mengangkat kembali harga dirinya, maruahnya dan sejarahnya yang bernarasikan lokaliti dan berbudayakan jati diri sendiri? Jawapannya sama. Perlu kaji genealogi, perlu tahu di mana lompang dan kekosongan dalam kaki tadi dan datangkan kaki yang sebelah tadi. Dan ini perlukan kerja yang kolektif. Itu. Sebelum saya akhiri, saya ingin pergi ke Sundaland yang Prof Hashim sebut tadi. Hasil pembacaan saya dalam buku Sundaland oleh Dani Irwanto. Saya baca itu. Saya ingat dia juga ada link dengan Oppenheimer. Ya. Ya, Santos. Jadi di situ dia ada sebut bahawasanya saya juga melihat video Prof tentang Sundaland itu. Sebenarnya Laut Cina Selatan adalah laut paling cetek sekali. Ia hanyalah dalam 50 ke 70 kilometer. Adapun laut di Sulawesi, Lautan Hindi dalam 6,000 hingga ke 7,000 kilometer. Bermaksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ada sebuah negara yang telah runtuh di situ. Sebuah wilayah dunia, bandar yang telah runtuh di situ. Dan permasalahan yang muncul ialah negara kita tidak melakukan ocean ecology. Ocean ecology kita tak buat. Sudahlah nak buat ocean ecology. Earth ecology pun tak lengkap. Hanya baru satu jadi sungai batu. Tapi kita tidak ada ocean ecology. Jadi kalau kita nak cadangkan pada pihak berwajib, ocean ecology kita kena buat. Sebab apa? Sundaland itu adalah satu bandar. Saya rasa dia punya tu luas sebab dia meliputi ke Papua, ya Prof? Meliputi ke Papua. No wonder pada video itu dekat YouTube tu dah dibuang, dah di-delete. Kita ada satu, kita jumpa pagar, tembok panjang sepanjang 280 km di Laut Papua. Dalam laut. Tembok batu 280 km, tak silap, 280 atau 230 km. Dia keluar sekejap dalam YouTube, kemudian dipadam. Maksudnya kawasan dibuat tembok itu dulu bukan air. Maksudnya itu adalah daratan. Maksudnya kalaulah itu Sundaland, Prof, Papua dengan Sulawesi tak jauh, kawasan lebih kurang je kan. Jadi di kawasan Papua itu memanjang, kemudian maksudnya dia masuk ke kawasan Jepun tu. Dia masuk ke kawasan Jepun, no wonder kita jumpa piramid di bawah laut Jepun itu. Dan apabila tenggelam, orang-orang yang ada di situ akan berenang ataupun menaiki sampah menuju ke tempat yang selamat di tepi-tepi itu. Dia adalah kita.
Dia adalah di kawasan Semenanjung Malaysia dan juga di tepi-tepi kawasan Borneo, Kalimantan itu, Borneo, dan juga di Filipina dan di Jepun itu sendiri. Sebab dia gempa demi gempa menyebabkan berlakunya perpecahan muka bumi. Okey, saya nak kongsi. Bulan 6 hari itu saya pergi ke Babylon. Saya pergi ke Tangier, Morocco, saya pergi ke Babylon. Bulan 1 saya pergi ke Babylon. Saya tak jumpa yang catatan dalam buku-buku yang saya baca, yang 400, 4,000, 3,000, saya tak jumpa. Bangunan yang ada di Babylon itu hanyalah 600 BCE. Saya rasa ada fabricated di sini. 600 BCE, dia kata di situ, ditulis kat situ adalah Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar tawanan ke situlah, besarlah di kawasan tu. Ini Babylon ini. Saya yang tergantung taman tergantung semua tu. Dia kata kawasan itu dah tak ada dah kering. Ada rumput-rumput je. Lepas tu saya kalau 600, sebab catatan yang saya dapat daripada Prof. Baski tu saya punya mentor. Lepas banjir besar Nabi tak ada Babylon. Babylon tahu, wilayah Babylon tidak wujud selepas banjir besar Nabi Nuh. Yang wujud tadi Syurupa, Uruk, Eridu, Delmut. Itu saja yang wujud. Dia maksudnya Babylon itu wilayah yang baru dicipta. Kenapa mereka menciptakan wilayah itu? Ada sebab. Ini yang dipengaruhi oleh World New Order. New World Order. New World Order untuk mengubah sejarah dunia. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, sejarah yang ada yang kita belajar di sini ialah sejarah hanya selepas Mesopotamia. Tetapi apabila kita berjumpa sesuatu di Göbekli di Turki yang bertarikh 12,000 BCE, mereka menutupnya dengan cepat supaya hanya Mesopotamia saja hanya bertarikh 8,000 BCE atau 9,000 BCE sahaja. Walaupun Jerusalem itu adalah bandar yang bertarikh 9,000 BCE. The finest ecologist, dia punya saliran yang dibina di Jerusalem itu. Jadi atas-atas itu you jangan sebut. Apatah lagi nak sebut tamadun Melayu yang sebelum itu. Aku nak qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu bagi Prof. Saleha. Saya duduk di belakang tadi, saya rasa terbawa kepada era-era yang lama. Kalau saya ni gemar tengok National Geographic. So mungkin